Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, bertemu kita lagi di Ambo Channel, tuan-tuan. Okey, hari ni due untuk kita servis kita punya kuda putih ya. Okey, servo ni memang kita dah pakai Petronas Sprinter A900. So ada kejutan sikit untuk kali ni. So bulan apa ni? Ini bulan 5 So sebelum ni kita beli satu botol ni dalam RM64. Tapi hari ni beli kat Petronas sama, dekat Petronas juga. Yang ni beli hari ni sama, A900 1040 sama So yang ni harga dia 75 dah sekarang. Naik RM11 selepas krisis apa benda ni. Semua barang dah naik So bertabahlah siapa-siapa yang menggunakan motor Okey, jom kita luncur So hari ni kita nak try untuk servis dia punya minyak hitam dengan kita buka dia punya dia punya strainer kat bawah tu Saya nak tengok, takut ada benda-benda yang efek dia punya enjin haus ke apa so ada benda asing, so kita boleh buang Okay, right. Letak ni buah ni Okay, letak buah tu dulu dan kita buka ni dulu. Jom. Untuk permulaannya kita buka dia punya ni dulu supaya drain dia cepat. Ok, sebelum tu kita boleh check dulu kot. Kita boleh check dulu dia punya level dia macam mana. So nampak minyak dia so ok, tak teruk sangat dia turun. So enjin ni tak makan minyak, Alhamdulillah. So kita tengok tu masih lagi penuh minyak pun masih lagi tak likat sangat. So tak apa, kita ikut schedule, buka macam tu je supaya senang dia nak drain. Tutup sikit Alright. So apa kita nak buat hari ni, kita nak buka drain ni. Ini dia panggil dengan strainer. Buka strainer ni, keluar minyak yang sebelah sini. Sebab itu kita buat bahagian water pump ni. Itu yang kita buat water pump. So far tak ada lah dia punya leaking apa semua kat sini, Alhamdulillah. Bersih je kat bawah tu kan. So kita buat strainer ni, lepas tu kita buang minyak hitam ke sebelah sana. So kita buat strainer dulu pun okey. Alright. So strainer, kita tengok strainer size. Ok, size sama. So untuk strainer ni kita pakai size 17 So check enjin dulu. Ok, enjin suam-suam So untuk buka strainer ni kita buka macam ni lah kan. Pastikan ke kanan kalau skru ke bawah kita ke kanan Okey, pastikan jangan salah tau boleh loose kita punya nut ni. So ini strainer, service strainer. Kami taruh sini lah. So hari ni kita nak measure dia punya minyak hitam ni berapa banyak tinggal cukup tak 120 ml So hopefully cukup lah kan, ataupun tak banyak sangat dia punya tak banyak dia makan minyak hitam lah. Alright. Patut pakai sarung tangan tak sempat, tak menyempat ni, kita proceed je lah. So nampak dalam ni tak ada lah orang kata sisa-sisa besi ke whatever yang tak nampak sini. Alhamdulillah. Strainer ni pun tak nampak benda-benda asing kat dalam ni
punya filter tu. So nanti kita tembak sikit pakai apa blower tu. Macam ni. Alright, cantik lah. So sekejap lagi kita akan buka juga dia punya drain sebelah sana tu, supaya confident lah semua minyak itu keluar kan. Kalau nak ikutnya dia punya drain ni kat sini semua dah cover semua benda tu. So mileage semua hampir 3000 lah. So kalau boleh motor ni kita jaga dia sebelum 3000 kita tukar minyak hitam lah. So sebab kita nak pakai lama tu, nak jaga enjin. So kalau boleh kita pakai dia ikut schedule lah. Patutnya kalau ikut recommendation SIM setiap 2000 lah, tapi jenuh lah 2000. So kita pakai minyak elok sikit daripada Petronas, harga RM75 1 liter lah. So motor ni makan 1.2 mililiter, 1.2 liter. So bermaksud dia pakai 1 liter 200 mililiter. Alright. Ambil blower kejap. Sebelum pasang ni balik, kita blow dulu lah ni. Masuk macam ni ke dalam, lepas tu kita screw ni. Alright, so last kita blow balik. Alright, jom. Bismillah. Secukup rasa dia tu. So kita lap sikit.
Okey dah. Dalam kita bersihkan sikit. Okey, done. Alright. Bersih sikit lah. So kalau ada bocor ke apa kan, kita boleh tengok lah kat bawah ni. Kita boleh observe selalu lah. So kita pergi kat sebelah ni tengok. Okey, sebelah ni dia punya saiz dia kan ke 17. Oh 17 lah. Sama saiz. Tolak sikit. So logically kalau buka strainer tu tak boleh buka ni lah. Tapi kita try. Okay. Tak pula. Logiknya sebelah sini tak ada keluaran kot. Yang tu juga sebaik kita buka. So selalunya saya sebab tu buka ni, walaupun nampak tebal lagi yang saya akan tukar agak banyak saya punya washer ni. So banyak pun sebelah sini, sebaik buka. So cantik punya washer lagi tebal. Tu nut dia punya nut ni pun cantik. Okay, cantik. Alright. Yang original ni cantik, nut cantik. Dia punya track sini pun cantik. Okay, ambil yang baru. Tunggu dia punya darah yang biru. Okay. Ni original tu. Kau original lah yang tadi kan. So, kita ada beberapa bundle je. Banyak lagi. Banyak lagi tu. So dia pakai 12mm. So yang dah pakai kita letak dalam ni lah. Kita buang. Okay. Yang belum pakai ambil je mana-mana nak. Okay. 12mm sama-sama ya. Ok, dah pakai semua sama lah 12mm. Ok, jom mungkin sikit ya. Okay, dah habis keluar.
almost empty so kita masuk ke sini lah. So dah masuk, and then kita pasang. Bismillah. Okey, jom tolak. Jom. Okey dah. Cukup rasa je. Nanti kita measure berapa banyak yang tinggal lah dalam ni. So kita tuang minyak sana pula. Okey, jom. Minyak senang ni. Rasa tu tembak je. Okey, first kali kita isi yang full yang 1 liter. Oh my god, tak tu ni. Ke sini sikit. Gitu. Okey. This is the Bismillahirrahmanirrahim. RM70 sekarang. Mai berasap. Macam 4 liter minyak minyak enjin Pro 2 ni. Saya rasa mungkin minyak hitam Pro 2 pun naik harga juga. Aduh, makan modal. 75 sorry. Saya minyak. Tapi kalau nak murah, ada harga lama dekat Petronas Shop online. Yang tu murah lagi. So kita dah tuang 1 liter full. Lepas tu kita suka pula 200 ml. So kita suka dalam ni 200 ml tu macam ni. Kejap tuang. Okay, 200 ml, 100, 200. So 200 ml lah sini. So kat sini tuang. So confident lah, kita letak level sikit. Kalau nak ok sikit, top up sikit lagi lah, sikit lagi. Mungkin dalam 220 boleh. Dalam 220 ml lah kan. Kalau nak confident sikit lah kan, tuang je sebab nanti bila kita tuang dalam ni ada lagi baki sikit-sikit kat dalam ni. Bismillah.
buat benda ni berpeluh berpeluh. Aduh, tak apalah, kita exercise je. Dah pencen ni, kita exercise buat benda ni lah, sambil-sambil tunggu trading kat dalam rumah tu. Dah set lah Q selling. Hidup je ni lah, tenang-tenang sudah. Kita sampai habis kita apa, dalam minit-minit je tu. Okay kot, dah habis. Berapa liter tadi? 1 liter plus dengan 200 ml. Alhamdulillah, dah selesai. Okay, dah selesai. Jom kita tutup. Okay, basically benda ni pun kena tukar selalu kat ni, getah ni. Saya pakai getah ni beli dekat DIY je ni, yang bandar banyak tu kan. So okay, saya tengok boleh pakai. Selagi dia tak keras sangat, pakai je. Janji dia ada seal antara body, antara ni pengukur ni dengan penyukat ni dengan body tu lah, dengan enjin tu lah. Bukan melekat elok, so minyak hitam tak keluar, cantik. So jangan ada leaking lah, terbaik. Kita tutup. Ok lah, bismillahirrahmanirrahim. Kita measure dulu, sekejap. Measure, ok lah, cantik. Sepatutnya label kat sini full. Ok, full, cantik. So tak pening kepala nak pergi mana-mana tiap. Member ajak je tu, pergi je lah, tak payah fikir banyak-banyak lah. Pergi je, tutup. So kat sekolah tadi tu ada apa, ada sambutan hari jadi pula. minyak bertakung tepi ni. So macam ni lah tuan-tuan, untuk jimatkan belanja kita buat sendiri lah sikit-sikit. Minyak hitam dah mahal sekarang ni, berapa modal tu. Aduh. Ok, nanti lah, hari tu pasal ni cantik lah, tak ada defect apa lah. Alhamdulillah, selesai insyaAllah. Alright tuan-tuan, jumpa lagi next. Lepas ni kita set dekat apa nama tu, dekat meter tu, jadikan dia 0. Lepas tu kita ni lah, lepas tu ok lah, kita boleh pakai lah, kita set balik. So nanti dalam sistem kat rumah pun kita configure tu lah, kita set ada record kat dalam komputer tu bila nak servis apa. Ok, kita review sikit hasil daripada sukatan daripada drain ni. Kita drain tadi, kita sukat balik lah. So first tadi saya ambil yang 1 liter dulu, tuang ni daripada sini, tuang dalam ni 1 liter, dan 1 liter saya tuang dalam ni lah, kat sini lah. Sepatutnya 1 liter kat sini sebab dia dah ada sikit drain kat sini tadi. Sepatutnya 1 liter, sini 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter macam ni lebih kurang. Seliter ni betul lah, 1 liter. Lepas tu sini ada lagi 1, 2, 3. So 1 liter 300 mililiter. Saya tuang terlebih lah sebelum ni. Takkanlah drain lagi banyak daripada asal kan. So saya tuang 1.3 lah itu. Tepat 1.3, tak makan minyak lah. Alhamdulillah. Sebenarnya kot perkongsian hari ni, semoga kuda putih ni berfungsi dengan baik insyaAllah. So nanti kita jumpa lagi di next perkongsian. Saya pakai ni lah Sprinter A900, harga sekarang RM75 1 liter. Ni yang baru. Aduh, bukan modal. Dulu RM64 je. So siapa nak beli minyak ni, dah original beli dekat Petronas Shop online, masih lagi harga RM64. So saya dah order through tu lah, untuk order siap-siap. Takut nanti dekat stesen minyak nanti dia punya harga dia
lagi pertambahan. Okey, so okey, seperti dijanjikan, kita last kali kita kena reset lah dia punya apa nama oil level ni. Okey, kat sini ada oil level. Okey, ni mileage lah 22,000. Tak nampak 22,927 lah. Okey, kat sini dia punya trip. Okey, ni oil lah. Nampak tak ada kan oil ni. Kita tekan double klik kat sini. Sorry. Okey, kat sini double klik dah. Jadi kosong pak. So di sini batin atas ni. Alright, so semoga bermanfaat, InsyaAllah. Assalamualaikum.